Bila sebut nama Brazil, apa yang terlintas di fikiran anda? Mungkin bola sepak, samba ataupun hutan Amazon yang luas, kan? Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok dengan lebih dekat apa yang menjadikan negara gergasi ni begitu unik. Jom kita mulakan. Okey, cuba bayangkan nombor ni. 6,400 kilometer. Jauh kan? Itu bukan jarak penerbangan tau, tapi panjang sebatang sungai sahaja. Dan jarak yang luar biasa ni baru permulaan untuk kita faham betapa besarnya skala Brazil. Dan sungai yang kita sebut tadi tu, sungai Amazon, ia bukan setakat panjang. Cuba fikirkan, sungai ni menampung 1/5, 20% daripada semua air tawar yang ada kat planet kita. Ia betul-betul nadi kehidupan, bukan hanya untuk Brazil, tapi untuk dunia. Tapi kan, di sebalik semua keajaiban alam ni, ada sebuah negara yang sangat kompleks dan penuh dengan pelbagai cerita. Jadi, apa sebenarnya yang membentuk identiti Brazil? Jom kita gali sama-sama. Baiklah, kita mulakan dengan pentas utamanya, tanah Brazil itu sendiri. Sebuah negara yang memang penuh dengan kontras geografi yang sangat-sangat menarik. Inilah kontras paling ketara kat Brazil. Dalam satu negara yang sama, di satu bahagian, kita ada lembangan Amazon yang sentiasa panas dan lembap. Di bahagian lain pula, ada musim kering di timur laut dan cuaca yang lebih sejuk macam kat Eropah di bahagian selatan. Kepelbagaian iklim inilah yang membentuk macam-macam landscape yang unik. Dan kepelbagaian iklim ni menghasilkan satu kanvas alam yang memang menakjubkan. Kita ada hutan tebak Amazon dan tanah tinggi Brazil, lepas tu ada pantai yang cantik macam Copacabana, dan jangan lupa air terjun Iguazu yang sangat besar dan kuat tu. Semuanya ada dalam satu negara. Dan Brazil ni bukan sekadar tanah pamah dan pantai tau. Ia juga ada puncak yang tinggi. Puncak tertingginya, Pico dan Neblina, mencecah hampir 3,000 meter. Ini membuktikan betapa dramatik dan pelbagainya rupa bumi negara ni. Okey, sekarang kita dah tengok tanahnya, jom kita kenali pula degupan jantungnya, rakyat Brazil. Siapa sebenarnya mereka yang mendiami negara yang luas ni? Wajah Brazil ni adalah cerminan sejarahnya yang sangat rencam. Hampir separuh penduduknya adalah berdarah campuran, hasil gabungan warisan orang asli, penjajah Eropah dan jutaan orang Afrika yang dibawa ke sana. Campuran inilah yang melahirkan satu identiti Brazil yang tak ada kat tempat lain. Okey, yang ni mungkin satu fakta yang agak mengejutkan. Bila kita fikir pasal Brazil, kita selalu bayangkan hutan kan? Tapi hakikatnya, hampir 9 dari 10 orang Brazil sebenarnya tinggal di bandar. Betul, 87%. Perpindahan besar-besaran inilah yang menjadikan bandar-bandar gergasi macam Sao Paulo dan Rio de Janeiro tu enjin utama ekonomi dan budaya negara. Jadi, apa enjin yang gerakkan masyarakat ni? Kita tengok struktur umur dia. 70% penduduknya berada dalam lingkungan umur bekerja. Maksudnya, ini sebuah negara yang sangat muda, bertenaga dan penuh dengan potensi. Campur pula dengan kadar celik huruf yang tinggi dan bahasa Portugis yang menyatukan semua, memang satu kuasa demografi yang hebat. Seterusnya, mari kita masuk ke dalam jiwa Brazil, budayanya yang penuh warna-warni dan kepercayaannya yang mendalam. Agama memang jadi teras dalam masyarakat Brazil. Walaupun ia dikenali sebagai negara Katolik terbesar di dunia, lanskap keagamaannya kini sedang berubah. Kita boleh nampak perkembangan pesat aliran Protestan Evangelis yang sekarang merangkumi hampir 1/3 daripada populasi. Budaya Brazil ni adalah sesuatu yang perlu dialami, bukan sekadar dilihat. Dari irama samba yang buat kita nak menari, ke kemeriahan karnival yang meletup, sampailah ke keinakan hidangan feijoada dan sorakan gemuruh di stadium bola sepak. Semuanya tentang ekspresi dan semangat kebersamaan. Jadi inilah kesimpulannya. Budaya Brazil ni bukan sesuatu yang kita boleh tengok dari jauh je. Ia kena dirasai, didengari dan dinikmati sendiri. Macam satu simfoni bunyi, rasa dan semangat yang meresap terus ke dalam diri kita. Memang satu pengalaman yang susah nak lupa. Dan akhir sekali, mari kita lihat Brazil pada hari ini. Sebuah kuasa besar yang sedang mencorakkan abad ke-21. Jom kita tengok fakta-fakta moden Brazil. Ia sebuah republik persekutuan yang sangat besar, sampaikan ia perlukan sebuah ibu negara yang dirancang khas, iaitu Brasilia. Dari segi ekonomi pula, ia dikategorikan sebagai negara berpendapatan pertengahan atasan, menjadikannya gergasi ekonomi di Amerika Latin dengan pengaruh yang semakin besar di peringkat dunia. Dan semestinya, tarikan Brazil ni sangatlah kuat. Boleh kata ada 3 perkara utama yang menarik orang dari seluruh dunia datang ke sini. Pertama,
tenaga dan kemeriahan karnival di Rio, kedua, keindahan pantainya, dan ketiga, misteri serta keajaiban hutan hujan Amazon. 3 pengalaman yang sangat berbeza, semuanya dalam satu negara. Jadi macam itulah serba sedikit potret Brazil. Sebuah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dan semangat budaya yang tak akan pernah padam. Persoalan besar sekarang, macam mana gergasi Amerika Selatan ni akan gunakan semua potensi yang dia ada untuk harungi masa depan? Satu persoalan yang jawapannya memang menarik untuk kita tunggu dan lihat.